tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati, bagi jiwa rohani, sebagaimana yang sangat berguna dengan menyendiri untuk masuk ke medan berfikir. Menyendiri ataupun namakan uzlah. Untuk masuk ke medan berfikir, bertafakur. Jadi di sini Al-Imam Ahmad bin Athaillah Iskandari nak membawa kepada jalan macam mana kita nak dapat hati yang bersih itu. Bagaimana kita nak buang sifat riak, megah, sombong atau mengejarkan nama, pangkat, kedudukan. Bagaimana? Ialah dengan kita beruzlah, dengan serta berfikir, bertafakur. Uzlah itu maknanya menyendiri, duduk seorang diri, ya. Bertafakur, dengan tafakur, dengan memikirkan akan diri kita, apa yang akibat kita akan lalui hidup ini sampai ke mana kita, lepas mati nanti bagaimana diri kita dalam kubur, besok di yaumul akhirat bagaimana kita seorang diri di bawah panas matahari, kemudian bagaimana amalan kita yang ditimbang, bagaimana pula kita nak berjalan di atas titian Siratal Mustaqim, 1500 tahun perjalanan. Ini semua kita berfikir, bertafakur. Tafakur ini akan membawa kepada keinsafan diri kita. Sebab kalau kita hanya duduk bersendirian, uzlah, seorang-seorang diri saja, tapi tidak ada pengisian hati rohani kita, dia apa jadi? Dia tidur. Dia tidur. Duduk seorang-seorang, terus tidur. Tapi dia duduk tu, dia fikir diri dia. Jadi dia perlu kepada keadaan tempat yang sunyi, yang jauh daripada hinggap-bingap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hampir umurnya 40 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka beruzlah bersendirian. Di mana Nabi pergi? Di atas bukit Jabal Nur, di dalam satu gua yang bernama Gua Hira. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah. Buat apa Nabi beruzlah itu? Bertafakur. Bertafakur, memikirkan akan dirinya dan akhirat, dan memikirkan umatnya dan bagaimana keadaan umatnya hari ini yang dalam kerosakan akhlak, dosa, maksiat, kufur, syirik, bermacam-macam lagi. Begitulah Rasulullah SAW bertafakur. Nah, kita bukan nak pergi sampai ke umat dan sebagainya. Untuk diri kita pun tak selesai lagi. Dengan keadaan hari ini, kita dalam dosa, dalam maksiat, masa kita terhabis dengan perkara sia-sia, dengan internet kita, dengan Facebook kita, dengan segala-gala alat-alat moden kita. Bacaan Quran pun tak sempat nak habis. Kita berzikir pun tak sempat nak selawat. Kita punya amalan pun cepat kelang-kabut. Tapi bila kita berhadapan dengan televisyen, boleh duduk 1 jam. Bila berbual dengan kawan, boleh 1 jam berbual. Begitulah diri kita. Kenapalah aku macam ni? Mati dah makin dekat. Lagi lama aku hidup, lagi cepat aku nak mati ni. Umur aku dah lagi berapa tak tahu. Yang tinggal, yang dah pergi tu tak ada kan kembali. Inilah kita berfikir, bertafakur. Jadi di sini akan bawa satu keinsafan diri kita. Akan bawa satu perubahan. Kita mesti buat satu perubahan dalam diri aku ni. Aku tak mau lagi lalai dengan dunia. Aku tak mau lagi sibuk dengan dosa dan maksiat. Aku tak mau lagi buat perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Inilah di dalam kita bertafakur, dalam kita duduk sendirian, dapat kita membawakan hati kita kepada Allah SWT. Sebab tu dalam sepotong hadis dan riwayat mengatakan, tafakur sa'a khairu min ibadati sab'ina ama. Bertafakur satu masa, satu ketika lebih baik daripada ibadat 70 tahun. 70 tahun. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita ibadat 70 tahun. Umur kita sekarang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi tak tahu ke mana habisnya. Tapi bila kita tafakur, kita insaf. Ya Allah, umur aku dah 40 tahun, apalah yang aku buat ni? Ya Allah, dosa aku banyak. Ya Allah, amalan aku masih banyak kekurangan. Masih banyak lagi yang salah. Ya Allah. Jadi ini akan buat perubahan pada diri kita. Itulah sebab kenapa tafakur itu satu ibadat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia mengatakan tafakur itu dalam keadaan duduk beruzlah tu bersendirian,
Sindiran zahir dan batin. Apa makna zahir dan batin? Zahirnya kita seorang diri, batin kita pun seorang diri dengan Allah Ta'ala. Jangan kita zahir kita seorang diri dalam bilik, tetapi hati kita duk ingat kawan, duk ingat teman, duk ingat tempat kerja, duk ingat, kau ni tafakur ke kau berkhayal? Ini bukan tafakur, ini khayal. Nampak tuan-tuan beza? Walaupun dia seorang diri dalam kamarnya dia duduk itu. Jadi sebab tu di sini beruzlah zahir dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan teman yang tidak baik bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak membakar oleh percikan apinya, maka terkena bau busuknya. Jadi itulah Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana dengan kita tafakur itu dapat kita memikirkan siapa teman aku ini. Teman aku ini bawa aku pada kebaikan ke pada keburukan. Jadi di sini Nabi SAW telah memberikan satu petunjuk. Jangan kita berteman dengan orang yang maksiat. Jangan kita berteman dengan orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab Nabi beri perumpamaan seperti kita berteman dengan tukang besi. Tukang besi, dia nak lembutkan besi itu, dia bakar. Dia bakar. Bila dia bakar besi itu, percik api-api dia. Percik. Kalaulah kita tak terkena dia punya percik, kalau kena percik itu, baju kita dah berlubang. Kalaulah sekira baju kita berlubang, ini kau duduk dengan tukang besi itu, padahal kau baju berlubang ni. Nampak? Jadi dia memberi kesan pada diri kita. Kalaulah tak berlubang kerana kita punya baju tu jauh sikit daripada percikan api, tapi kerana percikan api dan tempat duduk dia tu berbau, bau apa? Bau api, bau busuk. Maka bila kita keluar daripada tempat kawan kita itu, badan kita berbau busuk. Alamak, kau ni badan bau busuk lah. Aku tak buat kerja apa pun. Tapi kau duduk sebelah orang yang tegang besi tu, sebab tu badan kau berbau. Macam orang yang masuk dalam kandang kambing. Dia pun masuk duduk sekejap aja, 10 minit aja. Lepas tu dia keluar. Kau dia bawa kambing lah. Aku tak pegang pun kambing. Yelah, kau duduk kandang kambing. Sebab tu badan kau bau kambing. Cuba kalau duduk dalam kedai minyak wangi. Dia duduk 10 minit aja dalam kedai minyak wangi. Dia boleh keluar. Kau pakai minyak wangi apa? Aku nak minta contoh, nak beli. Aku tak pakai minyak wangi. Bau kau wangi. Sebab dia duduk dalam kedai minyak wangi. Ini sebenarnya tuan-tuan, environment kita, kawan kita menjadi kesan kepada pengaruh diri kita sendiri. Dengan tak langsung. Sebab itulah Nabi SAW dalam riwayat seorang sahabat mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Said, seorang ulama yang mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu atas agama kawannya. Fal yanzur may yukhalil. Maka setiap seorang tu hendaklah dilihat siapa yang dia berkawan. Jangan semua orang dia kawan, tapi dia pilih kawan. Kawan ini boleh dibuat kawan, kawan ini tak boleh dibuat kawan. Kawan yang mana boleh kita buat kawan? Kawan yang dia cakap bertambah ilmu agama kita. Bila kita lihat dia, teringat akan hari akhirat. Bila kita tengok sifat-sifat dia, akan membuat kita keinsafan untuk membuat perkara yang baik. Ini yang kawan yang kita nak cari, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, bukan dia cakap berdunia, cakap bola, cakap bab ekonomi, kemudian cakap bab perempuan lah. Allah, jadi kita punya diri pun dah terpengaruh dah dengan keadaan apa yang diperbualkan. Kita cari kawan yang bila dia cakap beragama, bila dia cakap tentang kebesaran Allah, bila dia cakap tambah iman kita, tambah kita takut kepada Allah Ta'ala. Itulah kawan yang kita cari. Tangiskan perpisahan ini dengan air matamu. Usah kau nantikan bila ku kembali ke pangkuan kasih. Setulus doamu cukuplah bagiku sebagai azimah. Senyuman manismu, kasih dan cintamu menjadi temanku.